Microburst adalah fenomena cuaca yang bila angin sejuk dari awan turun secara tiba-tiba dengan sangat kuat dan menghempas ke permukaan bumi sebelum merebak ke semua arah. Bayangkan korang tuang segelas air atas lantai rata. Air itu jatuh dengan laju dan tersebar ke semua arah. Lebih kurang macam itulah microburst berlaku. Cuma bezanya yang turun itu angin dan kekuatannya luar biasa. Sebab tu fenomena ni jadi igawan ngeri juruterbang. Bila kapal terbang lalu di bawah microburst, angin boleh menolak pesawat ke bawah secara mendadak. Kalau masa tu tengah nak mendarat, memang sangat berbahaya. Daya angkat boleh hilang dalam sekelip mata. Microburst mungkin berlaku sekejap je, tapi kesannya mampu mengubah segalanya. Ia mengingatkan kita, di sebalik langit yang nampak tenang, tersembunyi kuasa yang mengerikan. Follow dan like untuk lebih banyak info menarik.